Krisis politik di Perlis pada Disember 2025 bukan sekadar episod tidak stabil di negeri kecil. Ia adalah pendedahan terbuka tentang keretakan dalaman Perikatan Nasional apabila gabungan itu terpaksa mentakbir tanpa musuh luar untuk dipersalahkan, tanpa Pakatan Harapan sebagai kambing hitam. PAS dan Bersatu akhirnya menelanjangkan kelemahan sebenar mereka, ketiadaan kepercayaan, kegagalan disiplin dan nafsu kuasa yang tidak terkawal. Perletakan jawatan Muhammad Syukri Ramli sebagai Menteri Besar pada 25 Disember 2025 dengan alasan kesihatan mungkin sah dari sudut peribadi, namun dari sudut politik ia jelas merupakan kemuncak pemberontakan dalaman. 8 adun Perikatan Nasional menarik sokongan, termasuk 3 daripada PAS sendiri. Ini bukan krisis kesihatan semata-mata. Ini ialah kegagalan kepimpinan dan pengurusan kuasa Perikatan Nasional yang menyeluruh. PAS selama ini menjenamakan diri sebagai parti moral, berdisiplin dan berteras amanah. Namun apa yang berlaku di Perlis mendedahkan jurang besar antara retorik dan realiti. Arti ini bukan sahaja gagal mempertahankan Menteri Besar daripada kalangan mereka sendiri, malah gagal mengawal barisan adun sendiri. Tindakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang menggantung keahlian 3 adun yang terlibat, Saad Seman, Fakhrul Anwar Ismail dan Muhammad Ridwan Hashim, memang kelihatan tegas, namun ketegasan yang datang selepas kerajaan lumpuh bukan penyelesaian. Sebaliknya, pengakuan bahawa kawalan parti telah lama terlepas. Lebih memalukan, PAS Perlis mengeluarkan kenyataan sokongan penuh kepada Syukri pada 20 Disember sebelum pemberontakan berlaku hanya 2 hari kemudian. Percanggahan ini memperlihatkan kecelaruan dalaman yang sia, seolah-olah parti tidak tahu siapa yang memegang kuasa sebenar dalam rumah sendiri. Jika PAS kelihatan hilang arah, Bersatu pula hilang neraca realiti politik. Dengan hanya 5 kerusi dalam DUN Perlis, parti itu bertindak seolah-olah memiliki mandat rakyat. Mereka memainkan peranan utama dalam penyerahan akuan bersumpah, menekan Menteri Besar dengan secara tergesa-gesa mencadangkan calon pengganti kepada istana. Cubaan pengurusi Perikatan Nasional Perlis, Syahidan Kasim, mengecilkan krisis ini sebagai sekadar perbezaan pendapat tidak selari dengan fakta politik. Apabila seorang Menteri Besar kehilangan majoriti dan gabungan pemerintahan terbelah dua, ini bukan perbezaan pendapat. Itu adalah sabotaj kuasa secara terbuka. Bersatu sebagai majoriti dalam Perikatan Nasional Perlis bertindak seolah-olah diktator kecil, mengutamakan cita-cita parti berbanding kestabilan negeri. Ini bukan keberanian politik, tetapi kegairahan kuasa tanpa mandat. Perlis akhirnya menjadi contoh paling jelas bagaimana Perikatan Nasional gagal mentadbir apabila diuji dari dalam. Gabungan ini dibina untuk menang pilihan raya, bukan untuk menguruskan perbezaan. PAS mahukan dominasi moral, Bersatu mahukan dominasi kuasa, tetapi tiada siapa mahu memikul tanggungjawab apabila struktur mula runtuh. Ironinya, Pakatan Harapan yang berada di bangku pembangkang pula tampil sebagai suara rasional, menyeru kestabilan dan menolak pembubaran DUN. Lawan politik terpaksa bersikap dewasa kerana kerajaan gagal berbuat demikian. Kesimpulannya, krisis Perlis ialah amaran jelas kepada Malaysia. Perikatan Nasional mungkin cekap memenangi pilihan raya dengan retorik dan sentimen, tetapi gagal mentadbir tanpa berbunuhan sesama sendiri. PAS terperangkap dalam hipokrasi moral, Bersatu dibutakan oleh ambisi kuasa dan Perikatan Nasional sebagai gabungan terbukti rapuh. Muhammad Syukri Ramli mungkin mangsa keadaan, tetapi penjahat sebenar ialah sistem kuasa Perikatan Nasional yang rosak dari dalam. Perlis membuktikan satu hakikat mudah: kuasa tanpa keupayaan mengurus perbezaan hanya akan membawa kehancuran.